Oke, what's up guys? Kembali lagi dalam rancangan kita pada podcast kali ini, yaitu Borak dalam Kampus. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan subscriber yang telah menonton episod kita pada episod yang lepas. Jadi pada hari ini mesti anda tunggu-tunggu kan. Jadi hari ini episod kita pada kali ini kita akan membincangkan faktor masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Jadi kita ada tetamu undangan pada hari ini. Dipersilakan perkenalkan diri. Hai, saya Jamilah dari Universiti Paku Pakis. Okey, jadi Jamilah. Jadi pada hari ini kita akan mengupas isu berkaitan dengan faktor kesihatan mental. Jadi soalan saya pada Jamilah, soalan pertama. Jadi kita sering mendengar pelajar universiti kini semakin burn out. Jadi ataupun lebih selalu kita dengar iaitu kemurungan. Okey, jadi pada pandangan Cik, adakah ini disebabkan oleh bebanan akademik semata-mata atau ada satu faktor yang lain yang kita sering terlepas pandang? Silakan. Okey. Pada pendapat saya, masalah ini bukan semata-mata hanya akibat akademik, namun disebabkan kita kecelaruan arah. Maksudnya, kita apabila kita masuk ke universiti, tiba-tiba kita perlu membuat semua keputusan secara sendiri. Jadi, kita tiba-tiba menjadi dewasa secara serta-merta. Jadi, perkara tersebut yang membuatkan kita tak tentu arah. And benda tu jugalah yang akan buat kita rasa down sebab kadang-kadang kita tak tahu keputusan yang kita buat ni betul ke tak. And kita perlu urus duit kita sendiri tanpa merisaukan ibu bapa kita. Jadi untuk akademik semata-mata tu memang tidak, tapi lebih kepada diri sendiri. Okey, baik Jamilah, terima kasih atas jawapan yang sangat-sangat baik. Mungkin menjadi pedoman kepada viewers kita. Jadi soalan yang kedua, bercakap pasal akademik. Jadi peralihan dari alam sekolah pelajar ini daripada sekolah ke universiti adalah satu culture shock, iaitu kejutan budaya. Jadi sejauh manakah ekspektasi tinggi contoh daripada keluarga ataupun rakan-rakan sendiri ataupun diri sendiri yang menjadi racun. Yang menjadi racun maksudnya dia akan perlahan-lahan memakan kesihatan mental pelajar itu sendiri. Silakan. Okey, berkaitan dengan ekspektasi, seperti anda sendiri sebagai seorang pelajar sudah tentu bebanan terdapat di bahu kita ni. Jadi sebagai seorang pelajar universiti memang akan rasa pressure tu. Memang akan rasa culture shock sebab kalau di sekolah kita memang akan dibimbing oleh cikgu-cikgu kan. Betul. Macam waktu SPM, STPM, diploma, bukan diploma lah, matrikulasi. Yang tu selalunya cikgu dan pensyarah akan beri kita nota. Betul. Semua tu memang akan ada kelas tambahan. Tapi dekat universiti ni kita memang perlu mandiri. Bila kita bermandiri dan kita tiba-tiba buat semua benda tu dalam satu masa yang sama, maksudnya macam saya cakap, macam saya jawab soalan pertama tadi, kita tiba-tiba menjadi dewasa. Semua benda kita kena buat sendiri tanpa bimbingan orang lain. Jadi dari situ terletaknya bebanan kepada kita. Sebab kita tengah mencari arah, tengah mencari cara, tengah menyesuaikan diri untuk menjadi pelajar universiti. Tambahan pula, masa kita SPM dulu, mungkin keputusan kita bagus, tapi bila masuk universiti sebab kita belum pandai urus diri, dia buatkan kita punya pointer drop apa semua. Dan dari situ munculnya perasaan macam rasa macam penipu sebab alah, kenapa masa dulu saya bijak, kenapa sekarang tidak? Macam itulah. Faham? Okey, itu saja. Okey, baik. Jadi selain daripada belajar,
isu kos sara hidup pelajar juga menjadi perbualan yang hangat. Okey. Seperti yang kita tahu, perbelanjaan antara pelajar dengan keuangan ni memang sangat berkait. Jadi, soalan yang seterusnya adalah kestabilan keuangan kini menjadi penyumbang terbesar kepada masalah mental pelajar berbanding masalah perhubungan ataupun cinta. Boleh ulaskan Jamila. Okey, berkaitan dengan perkara tu. Memang tanpa wang kita tak boleh hidup senang. Saya sendiri pun macam tu juga. Setiap kali saya tak ada wang, saya tak boleh fokus. Jadi kalau masalah cinta-cinta ni, benda ni boleh selesai. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum kan? Okey, jadi berkaitan dengan kewangan ni, dah lah kita tak ada duit. Kita tengah tak tentu arah hidup kita dekat universiti. Lepas tu bila kita nak minta duit dengan parents pula, rasa serba salah. Dah lah kita ni pointer pun tak okey. Jadi muncul rasa serba salah and sangguplah kita tak ikat perut kan untuk menahan lapar tu kalau tak ada duit. And kalau tak ada duit ni, kadang-kadang dalam kelas tu lecturer tengah mengajar, kita pula alah cukup tak survive RM10 ni dalam masa seminggu. Nanti mak nak bagi lama lagi duit ni, macam mana cara nak cari. Jadi dari situ kita mula tak fokus. And bila tak ada duit and tak makan, emosi kita pun tak stabil. Bila tak stabil, mulalah kita buat benda yang tak sepatutnya, jadi berfikir secara tak betul, macam tu. Jadi kewangan tu memang sangat penting lah untuk pelajar. Baik, disebabkan kita tahu sekarang zaman makin maju, jadi kos sara hidup tu memang akan meningkat dan meningkat. Bukan saja kepada pekerja, malahan pelajar juga. Jadi Jamilah, soalan kita yang seterusnya. Baik. Jadi kita bercakap pasal media sosial lah. Okey, media sosial. Jadi kita ni sebenarnya tak boleh lari daripada media sosial, sebab bangun je pagi, buka phone, ambil WhatsApp, TikTok, scroll. Itu kita buat pertama kali kalau kita bangun pagi. Kebanyakannya lah manusia-manusia zaman sekarang. Jadi adakah Jamilah melihat budaya perbandingan sosial sebagai contoh, melihat kejayaan orang lain dalam Instagram, TikTok, macam influencer yang banyak berjaya ataupun pencapaian-pencapaian yang mereka post dalam media sosial, membuatkan pelajar rasa mereka sentiasa tertinggal ataupun inadequate. Okey, baiklah. Media sosial ni sesuatu yang baik kalau kita lakukan secara tidak berlebihan. Sini yang saya maksudkan, kalau awak sebagai pelajar tengok video tersebut untuk menaikkan motivasi awak, tak apa. Tapi kadang-kadang bila kita akan ada rasa macam yang awak cakap tadi, akan rasa macam ketinggalan apa semua tu. Rasa macam kenapa saya tak sebaik dia, kenapa saya tak mampu jadi macam dia. Tapi jangan sesekali bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab apabila kita pun membandingkan diri kita dengan orang lain, kita memang akan rasa down, kita akan tak bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya. Jadi lagipun apa yang ada dekat media sosial ni tak semestinya betul. Mungkin di sebalik kejayaan dia tu, dia tak post pun dia punya kesusahan apa semua betul. Jadi bagi saya, it's okay to tengok video macam tu, tapi untuk memotivasikan diri. Macam kalau dia mampu, kenapa saya tak boleh? Saya boleh juga buat macam dia. Jadi kita jadikan video tersebut untuk kita menaikkan semangat diri untuk terus berusaha. Okey, baik Jamilah. Jadi kita sampai kepada soalan yang terakhir dalam podcast, iaitu episod kita pada hari ini, iaitu jika ada seorang pelajar yang tengah menonton podcast episod kita pada hari ini, jadi
Dan dia dengar podcast ni, lepas tu dia rasa putus asa, mungkin kita tak tahu. Jadi apakah satu langkah kecil pertama yang mereka boleh buat pada hari ini yang dapat membantu diri mereka sendiri, diri mereka sendiri contohnya, contoh pelajar yang tengok video ni. Okay, dia tengok, lepas tu dia rasa give up lepas dia dengar apa yang Jamilah kongsikan tadi. Jadi apakah langkah yang boleh Jamilah sharekan kepada viewers-viewers kita? Untuk perkara ni memang akan ada masa kita memang akan rasa down, rasa macam tak tahulah nak buat apa, rasa memang give up kan. Jadi apa yang saya buat, saya punya tips, saya akan berhenti sebentar. Sebab kalau kita teruskan masa kita tak okey, semua benda tak akan jalan. Jadi tak apa berhenti sekejap. Kalau contohnya awak buat assignment, lepas tu rasa macam tak boleh ni, tak boleh buat ni, tak boleh. Jadi tak apa, tutup je laptop tu, tutup je buku tu, rehat, keluar sekejap, pergi riadah apa semua, tenangkan fikiran apa semua, dan kita sambung balik. Kita berhenti sekejap supaya kita boleh tenangkan diri kita. Bak kata orang putih, it's okay to not be okay, cik. Okay, macam tu lah. So, tak apa, berhenti je sekejap. Jangan terlalu paksa diri. Sebab bila kita paksa diri ni, memang akan memakan diri. Jadi sebelum awak melakukan sesuatu, awak kena sayang diri awak dulu. Awak kena rehat sekejap, berhenti sekejap. Lepas tu kita sambung balik bila dah okey. Boleh? Okey Jamilah. Jadi itu adalah solution daripada Jamilah. Iaitu kita kena berhenti sekejap. Jadi viewers-viewers di sana, terutamanya pelajar, kena take note tahu benda ni. Okey, jadi kita dah sampai kepada penghujung podcast itu episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada Jamilah kerana sudi menghadiri episod kita pada hari ini. Okey, sama-sama. Jadi bertemu lagi kita di episod yang akan datang. Jadi stay tune. Sarapan. Itu saja daripada podcast kita pada hari ini. Jadi sampai jumpa. Bye.